Kebelah. Nak tubuhkan kelab teater konon. Apa mencadangan. Dengar kalau buka kelab teater tu, budak-budak tu boleh jadi baik lah. Jangan harap. Nanti teater entah ke mana, budak-budak tu pula entah ke mana. Cikgu N tu. Apa je cakap dia, pengetua dengar. Cakap kita, pengetua mana nak dengar. Mentang-mentang pengetua tu bangsa dia. Saya bukan apa, cikgu. Saya risaukan akhlak budak-budak tu rosak besok. Semua tu maksiat, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumpang tanya, bilik pengetua kat mana? Oh, saya keluar balik. Jalan sampai ke ujung, belok kiri. Terima kasih. Cikgu, itu ke pengajar teater sekolah ni? Tak. Aku tengok macam bukan dia je dengan rambut panjang dengan jambang dia pakai t-shirt. Taklah, cikgu. Rosak budak-budak ni nanti. Jadi Cik Azman ni aktivis teater. Lebih kurang lah. Hai. Tak ramai Melayu dalam teater ni. Cik Azman berapa lama dah dalam kerja teater ni? Ni nak interview ke apa ni? Tak ada, cuma buat kosong aja. Cik Azman pernah dengar tak nama William Shakespeare? Maaf saya lambat. Rupanya Encik Azman dah berkenalan dengan Mr. Chua. Ya. Lebih kurang lah. Okey. Kalau begitu, jom saya tunjukkan bilik Encik Azman. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mr. Chua. Mr. Chua, right. Cikgu Ann, moment. Mr. Chua? You sure he's the right person? Oh, positive. The reputation of the school is depending on him. If he fails, I'll be looking for you, not him. You understand? Yes, Mr. Chua. Jadi ini akan jadi store studio you lah nanti. Okay. Tapi saya akan suruh budak-budak tu kemaskan lah. Terima kasih. Tadi ada problem dengan Mr. Chua ke? Tak ada. Kenapa? Tak tahu, nampak tension aja dalam bilik tu. Tak adalah. I sebenarnya dah lama kenal dengan dia. Hah? You kenal? Mungkin dia tak kenal I, tak ingat. I sekolah ni dulu. Dia masa tu dia penolong kanan kat sekolah ni. I pernah kena rotan dengan dia, you tahu tak? Ya ke? Banyak yang dah berubah. Tapi masih ada yang tak berubah. Gimana, Neng? Macam aura Roy something like that. Hah? Pamer hot ya. Hey, pergi. Jangan kacau orang mau minum kat sini. Ini budak kecil. Apa lu mau? Kalian mau ajak lawan sama lu? Oh, you join geng dia orang ke? Jangan pukul saya kalau saya tak cakap sama lu. Jangan suruh kata bila dan kat mana. Lu pergi sekarang.
好的，那泡芙，冇嘢啊，細路哥嚟嘅啫。咩事好條？想借錢買多啲喎，買多啲，買多啲，響的士啊，喂。OK。Babi, nama aku pun ada. Belah lah. Tepi lah sikit. Ida, aku beli pisang untuk kau. Makan dah. Tak nak aku. Makan tak kenyang. Kau tak makan lagi. Mana kau tahu, ha? Makanlah, makan. Banyak kau ajar beliau. Macam lah aku tak tahu kau dah biasa pisang-pisang ni, kan? Kalau kau pandai sangat, mesti kau tahu kan, mak kau tengah main dengan siapa sekarang ni. Oi, faham? Kau ajar juga. Pak aku. Weh, nama kita semua dah naik papan kenyataan tu. Nama hang pun ada sekali. Aku rasa ni pasal kita gaduh itu lah. Wah, mati. Okey, pihak sekolah dah tubuhkan sebuah kelab teater untuk memperbaiki jati diri kamu semua. Ya, cikgu harap dengan kelab teater ni kamu semua akan lebih senang bekerjasama. Belajar hidup bersama. Kamu harus menghadiri aktiviti-aktiviti kelab teater ini setiap hari selepas tamat sesi sekolah. Ada apa-apa soalan? Kalau kami tak nak. Kamu tak ada pilihan. Kalau kamu nak terus belajar kat sekolah ni, kamu kena ikut peraturan ini. Cikgu, saya tak boleh lah. Saya mesti balik rumah tolong ayah jaga kedai lah. Apa sini lah? Apa? Hai, dah. Ini bukan zoo, ini sekolah, tahu tak? Cikgu tak nak dengar apa-apa alasan. Okey? Kalau tak ada soalan lagi, biar saya kenalkan Cik Azman. Cik Azman akan kendalikan semua aktiviti kelab teater. Dan sebagai aktiviti pertama kelab ini, kamu semua kena bersihkan saw ini. Kenapa baju tak tuck-in? Cepat. Ingat apa? MTV ke ni? Cepat. Tunggu apa? Kamu buat apa tu? Tu kelab teater. Kenapa tak buka untuk semua? Sebab tu untuk budak mental. Jomlah. Sikit-sikit nak gaduh. Cikgu suruh kemas. Teruskan bekerja. Cikgu belum kata berhenti. Cepat.干嘛兜兜爱曼的呀？没事。放好了。翻好，兜兜爱曼呐。因为走了。做咩啊？做咩啊？